Dengan RM20,000, apa yang korang boleh buat ataupun korang nak buat? Boleh beli motor, betul? Kereta confirm boleh beli. Bagi yang bujang, boleh buat duit hantaran kahwin tu. Aku. Jom. So guys, inilah dia Samsung Galaxy Z Tri-Fold guys. Dan yes, aku tak bohong korang tau. Kalau korang check dekat online punya platform, kebanyakan harganya adalah lebih kurang RM18,000 membawa kepada RM20,000. Menjadikan ini adalah pembelian yang paling mahal, yang paling gila yang aku pernah buat sepanjang aku operate this channel. Dan menjadikan benda ni lagi rare adalah for time being, dia hanya ada dekat 3 negara sahaja, iaitu Korea obviously lah, Singapura, dan juga hari ni literally baru je lancar dekat US. Itu pun diorang cakap semuanya adalah limited number saja. Dan nak menjadikan dia lagi menarik adalah even Samsung Korea pun ada buat announcement yang sebenarnya walaupun harga dia pun dah level gila babi, dia orang masih lagi jual pada harga rugi sebenarnya tau. Kau bayangkan, kalau harga tak rugi, berapa mahal lagi dia orang akan jual. Dia orang macam literally just nak lepaskan benda ni dekat market supaya dia boleh nak show off pada brand lain. Yes, kita pun dah ada Tri-Fold sekarang guys. Yes. So tak nak cerita banyak, aku ada banyak benda yang berada di benak fikiran aku. Kita nak unboxing, nanti kita akan guna-guna, kita akan try bagi tahu adakah this Tri-Fold daripada Samsung adalah satu pembelian yang berbala ataupun korang patut elakkan. Let's go. So macam korang nampak, kotak masih lagi seal. Kotak dia kali ni besar ya Rabbi. Kan? Yes, kalau harga dia semahal ini, nipis nak jadi apa kan? Masih lagi seal box. Dekat depan ni korang nampak dia memang ada ilustrasi dia lah. 1, 2, 3, Galaxy Z Tri-Fold. So, unit aku ni adalah 16GB RAM, 512GB storage. Warnanya dipanggil sebagai crafted black. Made in Korea guys. Yes. Jadi jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kena buka elok guys. Okay. Yeah boy. Okay. Ada seal lagi kat sini. Kita try buka. 1, 2. Yes, lazat. So buka dia macam ni. Alright. So dekat dalam korang dapatlah bahagian Samsung ni, dan ini adalah bahagian utama dia. Warna hitam macam ni. So ni adalah sekotak-kotak yang besar. Yes, bawah adalah device itself lah. So kita buka yang ini dulu. Macam ni feeling unbox benda dekat-dekat 20k. Right. Ni ada. Oh, ada casing guys. Ada casing. Welcome back Samsung after a while. So kita dapat Kevlar. I believe Kevlar. Dengan ada cover dekat bahagian hinge dia. Korang nampak betapa tebalnya dia punya cover hinge. Nanti kita boleh tengoklah dia punya hinge tebal mana. Ada camera protection dekat situ. Really nice punya casing lah. Ini kalau dekat Samsung kalau untuk Z Fold 7, aku rasa harga dia dekat 400 juga kan. 200-300 400 macam tu lah kan. So dapat percuma. Thank you. Lepas tu dekat bawah ni ada satu kotak nipis. Ada apa dalam ni? Kita boleh tarik keluar. Yes, kita dapat SIM ejector, documentation yang kita takkan baca, dan juga kabel pengecasan Type-C to Type-C. Thank you again. Lepas tu sini tak ada apa-apa. Ya, tak ada apa-apa. Dekat bawah kita dapat the device itself. Kita angkat, kita letak tepi dulu. Tengok apa lagi ada dekat dalam kotak berharga RM20,000 ni. Okay. Dekat bawah guys, kita dapat adapter pengecasan daripada Samsung. I believe ini adalah adapter pengecasan yang pertama after so long Samsung tidak memberikan. Ya, kita dapat percuma dekat dalam kotak. Fast charging. Ini adalah 45W. Sebab apa dia support 45W? Kaki Malaysia lah, kaki Singapura macam tu. Dan itu sahaja guys. Nampaknya Samsung bergurau dengan kita. Dalam kotak-kotak yang sebesar ni, yang setebal ini, rupanya dekat bahagian bawah ni ada dah tempat untuk adapter sahaja. Yes. Yes, dia bergurau. Alright, regardless of that, tak apa, kita letak tepi semuanya kejap. So guys, inilah dia Samsung Galaxy Z Tri-Fold in flash guys. Bukan nak flex pada korang. Ini bukan sekadar pembelian yang paling mahal yang aku pernah buat. Ini might be satu-satunya Z Tri-Fold yang wujud dekat pasaran Malaysia. Izami macam biasa, kita buat benda-benda yang pelik dan membazir ni. Ini might be the only one right now. Even kesayangan-kesayangan Samsung Malaysia pun belum tentu dapat ini barang. Kita gamble, terus beli. Regardless of that, jom kita lakukan upacara dia. Buka yang dalam. Rangup. Kita buka yang luar. Luar pada tempat tarik dia. Sini. Bismillah.
Lepas tu kita boot upkan dia. Yes, ini adalah first boot up Samsung Galaxy Z Trifold pertama di Malaysia guys. Secured by Knox. Alright. So tak apa, aku setting sekejap. Kejap kita sambung, kita tengok secara ringkas apakah yang dibawakan oleh Samsung Galaxy Z Trifold RM20,000 ni. Stay tune. A few moments later. Okay guys, dah settle Aku tak usik apa-apa tau, tak lipatkan pun lagi. Memang aku nak simpan ekspresi dan juga impression untuk korang. Home. Inilah dia. Home screen untuk inner display Samsung Galaxy Z Trifold. Muka belagak kan? Alright. For the first impression, besar lah obviously. Dan since dia tak pernah dilipat lagi, crease dia tu minimal sangat lah. Dan I believe benda ni lama-lama dia akan makin nampak lah longkang tu. Tapi setakat sekarang, tak kelihatan. So korang nampak betapa nipisnya. Tak silap aku kan, dia lagi nipis daripada Z Fold 7 tau, in term of dia punya kenipisan bila dibuka ni lah kan. Dan kalau korang tengok dekat bawah ni, nampak? Yang memisahkan hanyalah port Type-C je. Kalau port Type-C tu boleh lagi nipis, aku silap-silap lagi nipis dalam datang ni kan. Korang nampak dia punya hinge dekat situ. Ini adalah bahagian dalam. Ini adalah bahagian luaran dia. Untuk luaran, dia macam Kevlar punya finishing lah. Ini I believe dia ada juga dekat Z Fold 6 tak silap aku finishing ni. Warna carbon black macam ni. So dekat tengah-tengah ni adalah display. Ni kamera hum dia lah. So atas tu adalah mikrofon semua. Speaker dia dekat sini. Satu dekat sini. Satu lagi dekat sini. So dia dekat bahagian tengah-tengah lah. So kalau korang tengok macam ni, korang akan dengar stereo kiri dan kanan. Kalau korang tengok melintang, korang akan dengar atas dan bawah macam tu lah. Just to let you know. So dari segi depan rupa dia macam ni lah. Kalau aku tunjuk depan, nampak? Begini, begitu, cenggitu, cenggini. Yes. Dekat tangan, okay, manageable. Bila buka ni manageable. Dia tak dah rasa imbalance ke, rasa berat ke. So far, manageable. That's the word, manageable. And then, kat atas ni ada kamera dia. 10 megapiksel, tak silap 10 ke 20 megapiksel lah. Sekarang dia tak pakai under display dia punya kamera lagi. Dia punya kamera dekat luar dah terjojol kat situ. So, first swipe. Everything adalah first. Kat bawah ni adalah dia punya taskbar dia. Okay. So dekat dalam ni, default dia adalah pakai yang jenis button kat bawah sini. Alright. So dekat tepi sini korang ada dia punya volume rocker dan juga dia punya side mounted fingerprint dia. Dia pakai side mounted kat situ. Yes. There. Kan? Tenang je aku kali ni. Sebelah sini SIM card tray. And then bawah dia port Type-C. Basically that's it. Jadi jom kita lakukan lipatan yang pertama. Belah mana kita try. 1, 2, 3. Salah. Sebab sebelah sini kamera salah. Kalau korang lipat salah, dia akan keluar warning dan vibrate yang kuat. Kita try. Nampak? Makin jauh korang pergi, makin ganas vibrate dia. Tapi korang still boleh lipat. Tapi dia ada longkang macam itulah. Dan not as advisable lah. Itu adalah lipatan yang salah pertama dekat Malaysia. Jadi by right, sebelah sini. Sebelah yang tak ada kamera ni, satu. Right, jadi dia akan blur macam ni. Yang ini yang kedua. Yes. So bila dah lipat, benda yang aku concern masa aku nak beli adalah, adakah dia rasa clunky yang menyemakkan? Contoh macam Pixel Fold yang 9 Pro yang baru tu, aku rasa macam tak best gila. Sebab tak tahulah, dia tebal. Aku rasa dia as tebal as this. Tapi in hands, dia rasa sangat-sangat tak natural. Tapi untuk yang ini, so far aku boleh katakan dia just nice in a good way. Sebab apa? Aku boleh justify mungkin ini first impression Sebab kalau korang boleh nampak, dia punya sisi ni, yang bahagian bawah sekali ni, dia terkeluar, kan nampak? Dia bukannya satu benda yang rata macam sebelah sini tau. So bila dia ada sikit terkeluar ni, bila korang pegang, korang ada tempat korang boleh lock jari korang supaya dia tak rasa slippery. Itu benda yang aku boleh justify setakat sekarang lah. Tapi definitely dia adalah sebuah peranti yang tebal kalau nak compare dengan slap phone lah. Tapi dekat tangan bila lipat ni bila lipat, korang akan terasa dia berat. Mungkin kita punya mentality lah. Sebab ini phone caliber, seberat sangat kan. Tapi bila buka, tablet asal ringan sangat. So kalau korang boleh nampak, ini mekanisme dah. Lipatan dia adalah U. So far tak ada apa-apa weird gap dekat situ. Ini hinge dia, Samsung. Ini adalah back panel lah. Alright. So far so good.
So, ini home screen dia. Home screen dia, luckily sekarang dia dah besar macam Z Fold 7. So, dia adalah usable punya cover screen. Bila mana korang nak guna dekat dalam, korang buka sini, satu. Oh, bila buka, dia ada spring tau. Jadi, I believe dia tak boleh korang nak angle-anglekan. Nampak? Dia terus tendang. Berbanding dengan Z Fold 7 atau mana-mana foldable yang dual fold je, korang boleh angle-anglekan lah. Jadi, yang ni dia menendang. Risau pula aku. Dia ketek. Tapi banyak benda yang nak dijawab kan dekat dalam benak fikiran aku sebelum aku beli kan. Alright, so buka sebelah sini. Okay, sebelah sini okey lagi. Sebelah sini memang totally dia springy tau. Yang sebelah sini korang masih lagi boleh, dia tak terus melompat tau. Korang masih lagi boleh. Yes. Okay, itu satu benda yang dah terjawab. So, yang kedua adalah, bolehkah kita... boleh. So, I believe, kalau based on aku tengok dekat diorang buat, bolehlah nak ambil macam selfie guna kamera belakang, boleh nampak dekat sini lah. Jadi, korang boleh jadikan dia stand, tapi stand yang agak mahal dan berisiko lah. Tapi, boleh. So, terjawab yang itu. So far, sini. Okay lah, dia punya lipatan dia tu, lipatan yang RM20,000 lah. Dan macam korang nampak tadi lah, dia punya lipatan adalah jenis U-shape. Dia panggil macam ni, nampak? Dia adalah U-shape berbanding dengan Z-shape pada Mate X-T by Huawei lah. Alright. So, jom kita buka kamera dia. Take a first selfie dengan peranti ini. Kita ambil gambar San dulu lah. Mana San? San, keluar San daripada belakang kamera. Ini ultra wide. Ni 1x, 2x, 3x, 10, 20, 30. Dia boleh sampai berapa ni? Dia boleh sampai 30 je. Maksimum dia sampai 30x saja. Dan dia tak adalah telephoto prism punya lens ke apa. Jadi, as good as Z Fold 7 je lah. Itu benda banyak yang orang komplain sebab apa? Phone harga macam ni tapi kamera tak dapat S25 Ultra punya level lah. Hopefully untuk next gen orang boleh bagi benda tu. Now untuk selfie, dia ada pilihan natural ke warm. Kita ambil natural. Kita ambil one selfie, one. Wide sikit. Tu. Kita try ambil selfie daripada kamera dalam. Jadi dia ada macam dual punya tu. So ini adalah selfie dalam. Alright. So itu adalah untuk kamera dia. Lepas tu dia ada DeX mode yang korang boleh buka terus dekat sini. So korang ada dua pilihan lah. Connect display. Korang boleh connect display macam kebanyakan DeX yang lain. Create desktop ni dia terus jadi DeX dekat sini. Korang nampak? Jadi aku dah bayangkan kalau aku nak pergi travel nanti, tak payah bawa laptop, bawa keyboard wireless yang boleh lipat-lipat, mouse yang boleh origami. Try buat edit video dekat sini. Kalau lah boleh, kita akan cubalah. Tapi ini adalah dia punya DeX mode dia. I believe DeX mode dia lah kan. Kita cuba tengok. Ya, nampak. Korang boleh tambah. Dan korang boleh nampak. Aku pun tak sure aku buat betul ke tak betul. Mungkin salah. Tapi dekat sini korang nampak. Desktop 2, desktop 1, desktop 3. So apa yang kita buka dekat desktop 3, kita cuba buka 1. And then kita pergi dekat desktop 2, dia tak ada. Desktop 2 kita try buka Facebook. Kita pergi pula dekat desktop 1. Tak ada. A few moments later. Okay, aku dah tukar navigation dia jadi gesture dekat bawah ni. Jadi by right kita boleh desktop 2, desktop 3. Kan? Desktop 2, desktop 3, desktop 1. Dia boleh macam ni lah. Kalau anda kata korang pakai gesture. So sekarang kita nak try tengok dia punya display punya utilization lah. For example, sekarang kita pergi kat luar. Just nak tunjuk pada korang. Okay, kalau kita buka YouTube dekat paparan luar ni. And then katakanlah kita buka video Teku ni. Teku sekarang tengah rancak dengan dia punya IMAX 5. Okay, so secara normalnya kita akan tengok macam ni lah. Ini adalah biasalah dekat telefon. So kalau kita nak stretch macam ni lah. Ini sizing dia lah. So kalau kita nak tengok besar sikit, kita akan buka dekat dalam. Kita akan buka dekat sini. Dan for timing sebab tak setting lagi, dia tak bersambung. Tapi kalau kita buka dekat sini. Okay. Kita play. Korang nampak how big is that? Korang nampak? Dan black bar pun sikit tau. Sebab apa? Ratio dia tu memang besar dan memetak. Tapi for comparison lah, kalau kita letak side by side dengan telefon yang biasa, korang nampak. Ini adalah Oppo Find X9 Pro. Ini adalah Z Trifold. Korang nampak? Kalau letak kat sini. Betapa besarnya perbezaan dia. Dan dari segi crease dia, kalau korang cari, korang akan jumpa. Dan sekarang dia ada dua crease lah, instead of one kan. Jadi dua masalah, dua benda yang mengganggu mata. Tapi kalau korang boleh nampak sebesar ini. Kita
Kita try tengok dia punya mikrofon dia. Dan apa yang best dengan luaran dia adalah depan ni ada guys. Ini memang kelebihan tu lampu highlight. Suka ni sentuhan chrome kat bawah. Agak lebar, agak panjang. Betul? Layar ni, auto. Tak ada benda yang kena komplain sangat. Kalau Tak ada benda dia nak komplain. Macam aku jugalah, tak ada benda yang nak komplain. Dia kekurangan bass sebab apa? Yalah speaker sehalus ini. Tapi kuat lah, boleh lah. Okey lah. Kalau dalam control environment rasanya boleh layan lah. Dan tak sah kalau kita tak test tengok split screen dia lah kan. Sebab apa screen dah besar macam ni, kita nak tengok benefit dia macam mana lah. Right, so macam ni kita boleh bawa dia ke sebelah mana? Kita boleh letak split screen macam ni. So kita buka dengan Chrome. Okay, so kita buka dua macam ni. So korang ada sebelah Chrome, sebelah lagi adalah nak buka dia punya YouTube. Okay, terkejut aku. Lah. So sebelah sini korang dapat Chrome, sebelah sini korang ada YouTube yang korang boleh scroll lah kan. Dan still besar, nampak? Still besar. Macam ni punya besar memang okey. Kalau kita menegakkan dia, dia akan jadi kiri kanan macam ni. Kita juga boleh tukarkan dia nak atas bawah pun boleh lah. So bergantung pada korang punya preference. Kalau atas bawah, korang tengok YouTube ni still besar geng. Again, to put in comparison, korang nampak ni phone. Nampak? Walaupun dah split screen atas bawah, YouTube still lagi besar geng. Alright. Dan dia juga boleh 3 tak silap. Kita cuba tengok 3 macam mana. Okay, kita ambil galeri lah. Okay, kita boleh drag kat sini. Oh, so dia jadi 3 macam ni lah. Ini kalau dalam keadaan yang ini. Tapi kalau keadaan melentang, so dia jadi macam ni lah. So of course korang pun boleh lah nak ubah-ubah bentuk dia. Nak macam ni 2 ke, korang nak macam ni balik ke, ataupun nak tukar-tukar ke. Kita try tengok mana lagi boleh. Dia boleh macam-macam guys. Nampak? Korang nampak berapa banyak screen utilization korang boleh buat dalam masa sama, boleh tengok YouTube kat sini. Kan? Okey, sebelum terlupa casing kita try pasang casing dia. Alright. So, kalau dekat luar macam ini, tebal dia macam ni. So, kalau kita masukkan casing dia ni, casing dia ni best. Dia mahal. Cumanya aku tak tahulah kenapa dia tak bagi casing yang ada kickstand lah. Sebab benda-benda macam ni kalau korang nak gunakan, dia ada kickstand function tau. Tapi bila dah pakai casing dia macam ni lah. Nasib baik dia bagi Kevlar. Jadi dia taklah menambahkan sangat ketebalan dia. Bagi aku okey lah. Dia menambahkan kegripinesan dia. Kegripinesanan. Dia tu kat sebelah sini. Kalau kita buka. 1 2. Ya, jadi macam ni lah. Okey lah. Boleh lah. Benda free kan. Benda free yang premium lah. Tapi yang nampak dia mudah lekat cap jari lah. Mudah comot sikit lah. Ni kena pakai screen protector cepat ni. Tapi basically itulah dia. Dari segi dia punya casing dia. Okey. Alright. So, itu saja buat masa sekarang untuk Samsung Galaxy Z. Terbalik. Z Trifold ni. Ya, nanti kita akan jawab persoalan-persoalan lain dekat dalam next video. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan, feel free untuk drop dekat bawah. Kita akan cuba jawab. Ataupun apa yang korang nak kita test dekat phone ni yang bukan yang pelik-pelik lah. Jangan suruh aku drop test ini barang, geng. Kecuali ada orang nak sponsor lah. Korang boleh komen dekat bawah juga. Dan sampai berjumpa di konten akan datang. Last. Macam biasa guys. Assalamualaikum.